insulin yang tinggi menghasilkan lemak yang keras. Dia macam selulit. Lemak ni dia keras sangat dan sangat susah untuk dihapuskan dengan diet dan bersenam. Jadi peningkatan insulin ni kemungkinan berlaku kerana dulu makanan yang bergula dan banyak kanji. Dan jenis lemak keras ni dia berkumpul pada peha atau perut atau punggung. Bila dia dah berkumpul tu, dia seolah-olah membesar tau dan melekat pada kulit. Kadang-kadang boleh nampak macam stretch mark. Jadi program medical weight loss ni amat sesuai kerana ia merawat semula insulin. Ia menstabilkan insulin. Dan seseorang akan bertenaga, tak mudah lapar dan mudah menurunkan berat badan dan kulit pun akan lebih cantik. Dapatkan jaminan money back guarantee kami supaya anda benar-benar puas hati.